Anda dah ada 5 tiub krim varikos atas rak di rumah. Malam-malam, kaki rasa lenguh sangat, macam baru lepas lari maraton. Ini situasi yang kita selalu dengar, kan? Kita habiskan duit, habiskan masa, dok sapu krim dengan gel, harap ada keajaiban. Tapi, macam mana kalau saya cakap, pada satu tahap, semua krim dan ubat sapu ini dah tak berguna langsung. Kadang-kadang, ia boleh memudaratkan lagi. Dalam video ini, kita tak nak jual atau promote produk ajaib yang lain. Kita nak bincang 5 tanda jelas yang tak boleh disangkal, yang menjerit, sudahlah menyapu. Masa dah sampai untuk jumpa doktor, tengok sampai habis. Ya, barulah anda tahu macam mana nak kenal pasti bila rasa tak selesa yang biasa-biasa tu boleh bertukar jadi ancaman serius kepada kesihatan kita. Oh ya, nak tanya sikit. Apa pengalaman anda sendiri dengan krim varikos ni? Membantu ke atau rasa macam buang duit aja? Kongsikan di ruangan komen. Jujur kita cakap, apa sebenarnya varikos ni? Ia bukan setakat nampak tak cantik dengan bintang biru kecil-kecil atau urat yang bengkak. Cuba anda bayangkan satu jalan raya yang hanya boleh lalu satu hala sahaja. Dalam urat yang sihat, kita ada injap macam palang pintu, gate, yang benarkan darah naik ke atas, ke jantung, satu hala sahaja. Bila kena varikos, palang pintu ni dah rosak, darah mula terkumpul, tersumbat dan ia regangkan dinding urat tu. Macam getah lama yang dah hilang anjal. Ini memang selalu jadi bila kita dah berusia sebab saluran darah dah kurang elastik. Jadi, di sinilah krim-krim tadi masuk. Memanglah ia boleh bagi lega sekejap, rasa sejuk, hilang lenguh, kurang sikit bengkak. Tapi ia takkan mampu betulkan injap yang rosak dalam urat tu. Krim ini cuma kerja kat luar, sedangkan masalah sebenar tersimpan jauh di dalam. Kita kena faham benda ni. Ini langkah pertama untuk rawatan yang betul. Baiklah, mari kita mulakan dari asasnya. Mengapa ya kita begitu yakin dan percaya pada ubat sapu atau krim ini? Sebabnya mudah. Ia ringkas, senang dapat dan tak rasa macam sedang sakit. Kita beli di farmasi, sapu-sapu dan rasa macam dah lega sikit. Iklan pula janji kita akan rasa ringan kaki. Dan masalah itu hilang sekelip mata, hanya dengan beberapa kali guna. Inilah yang menimbulkan satu ilusi kawalan yang sangat bahaya. Kita rasa kita sedang merawat, sedangkan hakikatnya penyakit itu terus merebak dan memburuk tanpa kita sedari. Sebenarnya, krim-krim ini paling bagus pun hanya merawat simptom-simptom sahaja. Mungkin ada kandungan heparin untuk mencairkan darah di permukaan kulit atau ekstrak biji berangan kuda untuk menguatkan dinding salur darah. Ini sama seperti kalau rumah kita terbakar, kita buka tingkap hanya untuk bagi asap keluar, sedangkan kita tak padamkan pun api yang membakar itu. Ya, memanglah kita rasa senang sikit nak bernafas, tapi rumah kita tetaplah hangus. Jadi, inilah langkah pertama untuk kita mengubah pendekatan secara sedar. Kita mesti faham bahawa ubat sapu bukan rawatan sebenar untuk masalah varikos. Ia hanyalah bantuan sementara untuk melegakan rasa tak selesa di peringkat awal. Dan itu sahaja. Cuba kita tengok betul-betul, masuk dalam lagi, apa yang jadi pada urat yang dah mula bermasalah ni. Macam kita dah terangkan tadi, injap di dalam salur darah tu dah rosak. Jadi, darah pun mula tersekat, tak boleh nak bergerak naik. Bila darah terkumpul, ia akan beri tekanan yang sangat tinggi pada dinding salur darah. Urat tu pun terpaksa mengembang, ia jadi bengkak dan akhirnya berbelit-belit. Sekarang, ubat sapu atau krim yang kita lumur kat kulit tu, secara fizikalnya, ia tak boleh nak tembus masuk sampai ke dalam untuk baiki kerosakan mekanikal yang macam ni. Bahan aktif dalam krim tu cuma boleh kerja dekat lapisan atas kulit kita sahaja. Paling kuat pun,
ia cuma boleh kecilkan sikit kapilari halus di permukaan atau lancarkan sedikit aliran darah luaran. Sebab tu kita rasa macam lega kejap. Tapi nak baiki injap yang dah rosak, nak kuatkan balik dinding urat yang dah mengembang dari dalam, atau nak suruh darah yang tersekat tu gerak ikut arah yang betul, itu memang tak mampu dibuat oleh ubat sapu. Bayangkan macam ni, paip air dalam dinding rumah kita dah pecah, air dah melimpah. Tapi kita cuba nak selesaikan masalah tu dengan cuma lap kesan basah pada kertas dinding sahaja. Itulah fungsi ubat sapu untuk masalah varikos yang dah teruk. Ia cuma lawan simptom luaran, tapi masalah besar atau kemalangan yang berlaku kat dalam tu, ia tak peduli. Dan sekarang, kita sentuh isyarat pertama yang sangat penting. Rasa sakit dan berat kaki yang berterusan tak hilang-hilang. Mari kita bezakan. Satu perkara kalau kaki kita penat selepas berjalan jauh atau selepas berkebun. Itu kepenatan biasa yang akan hilang selepas kita berehat. Tapi, lain pula ceritanya. Bila rasa macam kaki kita diikat dengan pemberat yang muncul seawal tengah hari. Walaupun kita tak buat kerja berat pun, bila rasa sakit lenguh, menarik-narik atau sakit macam membakar dekat betis tu, dah jadi kawan setia kita setiap malam. Krim atau minyak urut mungkin boleh bagi kesan sejuk sekejap, dan dalam setengah jam kita rasa lega sikit. Tapi punca sakit tu iaitu darah vena yang bertakung yang menekan tisu dan urat saraf takkan hilang begitu saja. Kalau kita perasan, kita dah tak boleh tidur lena tanpa krim penahan sakit. Kalau rasa tak selesa tu pun dah mula mengganggu kehidupan harian kita. Ini sebenarnya jeritan sistem vena kita yang meminta bantuan. Sistem ini dah terlebih beban dan apa yang dia perlukan bukanlah ubat sapu yang kosmetik, tetapi rawatan yang betul-betul serius. Mari kita lihat lebih dekat punca kesakitan ini. Penting untuk tahu, ini bukan sakit otot biasa. Ia berbeza. Selalunya, orang menggambarkan rasa sakit ini seperti tersekat atau penuh dari dalam. Kekejangan malam yang buat kita terpaksa melompat dari katil atau rasa macam semut-semut berjalan. Kenapa ia berlaku? Darah vena yang tersangkut ini kurang oksigen dan penuh dengan sisa buangan metabolisme. Darah terpakai ini secara harfiahnya meracuni tisu, otot dan saraf di sekelilingnya. Sebab itulah datangnya kekejangan dan rasa tak selesa itu. Tambahan pula, tekanan tinggi dalam urat memaksa bahagian cecair darah meresap keluar melalui dinding salur darah ke tisu di sekelilingnya. Ini mengakibatkan bengkak dalaman tersembunyi yang menekan semua kawasan, lantas menyebabkan rasa tersekat dan berat itu. Tiada krim pun yang mampu mengeluarkan lebihan cecair ini atau membekalkan oksigen kepada tisu. Krim itu hanya mengalihkan perhatian reseptor anda dengan rasa sejuk atau mentol buat seketika, mencipta ilusi kelegaan, sedangkan proses penyakit sebenar terus menjadi lebih teruk. Sekarang kita lihat tanda kedua pula. Ini lagi jelas. Bengkak yang nampak dan tak hilang-hilang. Kalau menjelang petang, buku lali tuan-puan, ada kesan garisan getah, stokin yang mendalam atau kasut kegemaran mula rasa sempit, ini sudah jadi isyarat bahaya. Lagi, kena berjaga-jaga kalau bengkak itu tak surut sepenuhnya lepas kita bangun tidur pagi. Kita bangun, tapi kaki masih nampak sedikit sembab macam berisi air. Ini menunjukkan sistem urat darah, vena dan sistem limfa kita sudah tak mampu lagi menguruskan pengaliran keluar cecair dalam badan. Bengkak yang berterusan ini bukan sekadar masalah kecantikan luaran saja.
Ia ibarat air yang bertakung menjadi payah dalam kaki kita. Dalam cecair yang bertakung ini, toksin akan terkumpul. Ia merosakkan nutrisi pada kulit dan tisu di bawah kulit. Akibatnya, kulit menjadi sangat terdedah kepada jangkitan kuman. Krim atau ubat sapu yang kononnya boleh mengurangkan bengkak atau mengeluarkan air hanya akan beri kelegaan yang sedikit dan sekejap sahaja. Ia tidak dapat menyelesaikan punca utama, iaitu tekanan tinggi dalam urat yang menyebabkan cecair terus meresap keluar ke tisu-tisu kaki. Jika kita terus mengabaikan bengkak yang berterusan ini, ia bermakna kita sedang membuka pintu kepada komplikasi yang lebih serius. Kenapa sebenarnya bengkak ini sangat berbahaya? Mari kita bayangkan seketul span. Bila ia kering, ia ringan dan anjal. Tapi, bila ia dibasahkan, ia terus jadi berat. Dan kalau kita biarkan span itu terendam lama sangat dalam air, ia akan mula raput dan rosak. Lebih kurang sama inilah yang berlaku pada tisu-tisu kaki anda bila ada bengkak kronik. Kehadiran air yang berlebihan secara berterusan ini mengganggu proses pemakanan sel yang normal. Sel-sel kita sebenarnya kelaparan sebab ia dikelilingi oleh cecair di luar sel yang sangat kurang oksigen dan zat-zat penting. Akibatnya, tisu-tisu di bawah kulit akan menjadi padat dan keras apabila disentuh. Kulit pun akan hilang keanjalannya dan fungsi perlindungan asalnya turut terjejas. Mana-mana luka kecil seperti calar ataupun gigitan serangga pada kaki yang bengkak akan mengambil masa yang jauh lebih lama untuk sembuh dan sangat mudah dijangkiti kuman. Bengkak ini bukan sekadar air semata-mata. Ia adalah petanda bahawa terdapat gangguan metabolisme yang serius dalam tisu yang biasanya berpunca daripada masalah kekurangan vena atau venous insufficiency. Keadaan ini memerlukan rawatan yang menyeluruh, bukannya sekadar menyapu gel sahaja. Tanda ketiga yang susah nak terlepas pandang, tapi selalu kita anggap macam masalah usia tua atau sebab lain adalah perubahan pada kulit kita. Sila beri perhatian khusus pada kulit di bahagian betis, terutamanya di kawasan bawah, betul-betul atas buku lali. Kalau muncul bintik-bintik berwarna coklat atau keperangan, nampak macam jeragat atau lebam lama yang tak hilang-hilang, itu adalah simptom yang sangat bahaya. Keadaan ini dipanggil hyperpigmentation, hyperpigmentasi. Ini terjadi sebab tekanan darah dalam urat vena jadi terlalu tinggi. Sel-sel darah merah yang halus mula meresap keluar dan masuk ke dalam lapisan kulit. Bila sel-sel ini pecah, ia membebaskan hemoglobin yang mengandungi zat besi. Zat besi inilah yang akhirnya mewarnakan kulit kita jadi seperti warna karat. Selain bintik-bintik ini, kulit juga boleh jadi sangat kering, mula mengelupas dan terasa gatal yang amat sangat sampai tak tertahan. Ramai yang mula guna pelembap atau cuba rawat dermatitis atau eczema kulit. Mereka tak sedar punca sebenarnya adalah masalah jauh di dalam salur darah kita. Keadaan ini dikenali sebagai venous eczema, eczema vena. Ia adalah kesan langsung daripada kulit yang tak mendapat nutrisi yang cukup akibat penyakit urat varikos. Mari kita teliti sedikit biologi di sebalik perubahan kulit ini. Kulit kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah organ hidup yang memerlukan aliran oksigen dan nutrien yang berterusan. Ia juga perlu memastikan bahan buangan dapat disingkirkan dengan lancar. Semua urusan ini disokong oleh rangkaian kapilari yang sangat halus dan rumit. Bila berlaku varikos, darah dalam vena besar akan tersumbat dan tekanan yang tinggi itu akan dihantar terus kepada saluran-saluran halus ini.
Kapilari ini akan penuh melampau dengan darah. Dindingnya meregang dan mula bocor. Inilah punca mengapa kulit kita mengalami keradangan kronik. Badan cuba melawan keradangan ini, namun sebab utamanya, iaitu penakungan darah dalam vena, tidak diselesaikan. Akibatnya, keradangan itu kekal berpanjangan. Lama-kelamaan, kulit akan menipis, berkilat, kelihatan seperti kertas minyak dan rambut pun gugur. Ia jadi sangat mudah, terdedah dan tidak berdaya. Ini bukan lagi masalah kecantikan luaran semata-mata. Ini adalah petanda jelas bahawa tisu-tisu pada kaki anda sedang mengalami kebuluran oksigen kronik, malah turut mengalami keracunan. Dan perlu diingat, tiada sebarang ubat sapu atau krim, walau yang paling mahal sekalipun, mampu memulihkan semula peredaran darah yang normal pada tahap yang mendalam seperti ini. Selanjutnya, kita akan dengar satu mitos popular. Biasalah, faktor usia atau kulit saya memang jenis kering. Ramai orang tua, bila nampak kulit kaki mereka makin gelap, mereka buat tak kisah saja. Anggap itu hanyalah bintik pigmen biasa akibat penuaan. Tapi ada satu beza yang sangat penting. Bintik-bintik usia boleh timbul di mana-mana. Tetapi, kalau pigmen itu disebabkan masalah urat varikos, ia ada tempat spesifik. Ia akan fokus di bahagian bawah betis, terutamanya di sekitar buku lali. Sama juga halnya dengan kulit kering. Kalau kulit kering itu berlaku di seluruh badan, itu cerita lain. Tetapi, jika rasa gatal yang melampau dan kulit mengelupas itu hanya tertumpu pada bahagian betis, terutamanya di kawasan yang ada urat timbul atau bengkak dengan kebarangkalian 9%, itu adalah simptom kelemahan urat darah vena. Mencuba merawatnya seperti dermatitis biasa. Ibarat kita cat paip yang sudah berkarat. Luaran nampak cantik, tapi di dalam paip itu terus mereput. Penting untuk kita lihat gambaran keseluruhan. Adakah kaki rasa berat, bengkak atau urat nampak jelas? Jika ya, sebarang perubahan pada kulit bukanlah signal untuk beli krim baharu, tetapi isyarat untuk segera berjumpa doktor. Isyarat keempat ini adalah apabila anda bukan sahaja dapat melihat masalah itu, tetapi juga boleh merasainya. Cuba sentuh urat bengkak itu. Jika anda dapat rasa seperti tali yang keras, padat dan menyakitkan di bawah jari dan kulit di kawasan itu menjadi merah serta terasa panas, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Ini mungkin petanda kepada thrombophlebosis, iaitu keradangan pada dinding urat yang menyebabkan terbentuknya trombus atau dalam bahasa mudahnya, bekuan darah di dalamnya. Dalam keadaan ini, penggunaan sebarang salep atau krim bukan sahaja tidak berkesan, malah ia boleh memudaratkan. Sebagai contoh, penggunaan krim pemanas atau urutan yang kuat di kawasan itu dilarang sama sekali. Kerana ia boleh mencetuskan trombus atau bekuan darah itu terlepas dari tempatnya. Ini adalah ancaman langsung kepada nyawa. Jika bekuan darah itu terlepas dan mengalir mengikut saluran darah, sampai ke paru-paru dan menyebabkan keadaan yang sangat berbahaya, iaitu embolism pulmonari. Oleh itu, sebarang benjolan keras, kemerahan atau kenaikan suhu setempat di sepanjang urat bengkak itu memerlukan anda mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Apa sebenarnya thrombophlebosis ini? Kalau nak diterangkan secara mudah, bayangkan sungai yang alirannya sangat perlahan. Di bahagian yang airnya hampir tak bergerak, kotoran dan lumpur akan mula mendap. Sama macam itulah yang terjadi dalam urat varikos, urat simpul kita. Bila darah mengalir terlalu perlahan, sel darah kita, terutamanya platelet, akan mula melekat sesama sendiri dan melekat pada dinding salur darah yang rosak. Inilah yang membentuk bekuan darah atau kita panggil trombus.
Badan kita menganggap bekuan darah ini macam benda asing. Jadi, sistem pertahanan badan akan bertindak balas dengan mencetuskan keradangan. Sebab itulah ia menyebabkan rasa sakit, kemerahan dan bengkak di kawasan tersebut. Selagi bekuan darah itu kekal di urat yang cetek di permukaan, ia mungkin hanya masalah setempat. Tapi bahayanya adalah trombus ini boleh membesar, bergerak masuk ke urat yang lebih dalam, atau yang paling kita takut, sebahagian daripadanya boleh terputus dan hanyut. Sebab itulah kalau ada sedikit sahaja rasa curiga atau simptom tromboflebitis, jangan sesekali cuba merawatnya sendiri. Hanya doktor sahaja yang boleh menilai saiz bekuan darah itu, kedudukannya dan tahap bahayanya dengan menggunakan alat imbasan ultra bunyi Doppler. Selepas itu, barulah doktor boleh memberikan rawatan yang betul yang bertujuan untuk mencairkan gumpalan darah itu dan menghalang ia daripada terus membesar. Akhir sekali, kita beralih kepada tanda yang kelima. Ini adalah tanda yang paling serius, paling berbahaya dan sayangnya ia bukan sesuatu yang jarang kita temui. Ini adalah kemunculan luka pada kulit yang mengambil masa terlalu lama untuk sembuh. Ia mungkin bermula hanya sebagai lepuh kecil, calar atau kawasan kulit yang berair dan basah, tetapi secara beransur-ansur ia akan menjadi luka terbuka yang besar. Keadaan ini dikenali sebagai ulcer trophic. Ulcer trophic ini adalah puncak gunung ais, iaitu peringkat akhir bagi masalah kegagalan vena kronik atau chronic venous insufficiency. Kemunculannya menunjukkan bahawa nutrisi pada tisu telah terjejas dengan begitu teruk, sehingga kulit itu secara harfiahnya mati dan mula mereput. Ulcer sebegini kebiasaannya terletak di bahagian dalam betis, betul-betul di atas tulang buku lali. Ia boleh menjadi sangat menyakitkan, berbau kurang enak dan amat sukar dirawat menggunakan krim atau ubat luka biasa. Menggunakan salap atau krim dalam kes ini ibarat cuba menampal lubang besar pada badan kapal dengan plaster luka kecil. Ia tidak akan berhasil tanpa memulihkan aliran darah vena yang normal. Ulcer ini tidak akan sembuh sama sekali. Malah ia hanya akan bertambah besar dari semasa ke semasa. Mengapa ulcer trophic ini begitu sukar untuk diubati? Ini kerana masalah sebenarnya bukan terletak pada luka itu sendiri, tetapi pada punca atau akar di mana ia mula timbul. Seperti yang telah kami jelaskan, kulit dan tisu di kawasan tersebut telah diracuni oleh sisa-sisa darah yang bertakung dan mengalami kekurangan oksigen yang teruk. Dalam keadaan begini, badan kita tiada sumber yang cukup untuk memulihkan luka. Sebarang bakteria atau kuman yang masuk ke dalam luka akan membiak dengan sangat cepat. Ini menyebabkan keradangan dan nanah berlaku secara berterusan. Pesakit terpaksa berulang-alik menukar balutan luka bertahun-tahun lamanya, menghabiskan wang yang banyak untuk pelbagai jenis krim antibiotik, krim perak dan balutan khas. Namun, mereka hanya mendapat kelegaan sementara sahaja. Ulcer itu kejap mengecil, kemudian terbuka semula. Satu-satunya cara yang berkesan untuk menyembuhkan ulcer trophic ialah dengan menghapuskan punca asalnya. Ini bermakna kita perlu merawat urat varikos, urat bersimpul, dan memulihkan peredaran darah ke paras normal. Apabila darah yang sihat dan kaya oksigen mula mengalir ke tisu semula, badan kita akan secara automatik melancarkan proses penyembuhan dan ulcer tersebut akan sembuh sepenuhnya. Mari kita luangkan masa sejenak. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kita abaikan kesemua 5 petanda ini dan terus berharap pada ubat sapu atau krim sahaja. Rasa sakit dan berat yang berterusan akan menyebabkan kita kurang aktif, cepat lesu, malah boleh membawa kepada kemurungan.
bengkak kronik atau edema pula akan menambah beban yang besar pada jantung dan sistem limfa kita. Perubahan kulit akan beralih ke peringkat atrofi putih, di mana kulit menjadi senipis kertas tisu, seolah-olah sedia untuk pecah hanya dengan sentuhan yang paling ringan. Thrombophlebosis membawa risiko yang sentiasa ada, iaitu pembentukan bekuan darah yang boleh mengakibatkan embolisme yang membawa maut. Manakala ulcer trofik yang tidak sembuh-sembuh, ia bukan sahaja menjadi punca kesakitan berterusan dan sumber jangkitan, malah wujud risiko di mana tepi ulcer itu boleh bertukar menjadi pertumbuhan kanser. Pada akhirnya, masalah yang sepatutnya dapat diselesaikan di peringkat awal dengan prosedur minor yang memakan masa sehari sahaja bertukar menjadi penyakit kronik yang melelahkan dan meracuni kehidupan. Ia memerlukan rawatan yang sangat panjang dan rumit. Di sini, harga bagi penangguhan tidak diukur dalam bentuk wang ringgit, tetapi diukur dalam kehilangan tahun-tahun kehidupan yang sihat dan berkualiti. Baiklah, mungkin anda dah perasan satu atau beberapa tanda-tanda ni dan dah buat keputusan untuk ambil tindakan. Jadi, apa yang anda boleh jangkakan? Bila berjumpa doktor urat atau pakar flebologis, tak perlu takut. Lawatan pertama ni yang paling utama ialah perbualan dan pemeriksaan. Doktor akan tanya secara terperinci tentang aduan anda, sejak bila ia muncul dan apa yang mencetuskannya. Kemudian, doktor akan periksa kaki anda, menilai keadaan urat, kulit dan tengok kalau ada bengkak. Proses ini langsung tak sakit. Tujuan doktor pada peringkat ini adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kesihatan anda. Doktor takkan terus tawarkan pembedahan atau menakutkan anda dengan akibat yang buruk. Sebaliknya, pakar yang bagus akan tenangkan anda dan jelaskan apa yang berlaku pada urat anda serta apakah pilihan penyelesaian yang ada. Psikologi moden bukan lagi tentang ketakutan dan kesakitan. Ia adalah tentang teknologi canggih, keselesaan dan kembali aktif dengan pantas. Jadi, buanglah segala keraguan dan ambil langkah pertama yang paling penting ini. Perkara utama dalam lawatan pertama ini adalah ujian imbasan duplex, ultrabunyi vena, duplex ultrasound scanning of veins, atau senang kata, imbasan Uzai sahaja. Ini dianggap sebagai piawaian emas, gold standard, untuk mendiagnosis masalah urat varicose veins. Prosedur ini sangat selamat dan langsung tidak sakit. Ia sama sahaja seperti imbasan UZ yang lain. Doktor akan menyapu gel khas pada kulit dan menggerakkan alat pengimbas, probe, di sepanjang kaki anda. Melalui skrin monitor, doktor dapat melihat urat anda secara real time, masa sebenar, saiz urat, keadaan dinding urat dan yang paling penting, bagaimana injap urat, valves, berfungsi. Beliau boleh nampak dengan jelas di bahagian mana injap itu tidak berfungsi dan di mana darah sedang mengalir ke belakang. Doktor juga boleh menilai sama ada terdapat pembekuan darah, trombos, saiznya dan sejauh mana ia berbahaya. Ujian imbasan ini memberikan maklumat yang menyeluruh tentang keadaan sistem vena urat anda. Berdasarkan keputusan ini, doktor akan dapat membuat diagnosis yang tepat dan mencadangkan pelan rawatan yang benar-benar sesuai dengan keadaan anda. Jadi, tiada lagi rawatan yang dibuat secara agak-agak atau merawat secara buta. Hanya diagnosis yang tepat dan rawatan yang disasarkan terus pada punca masalah. Mari kita leraikan satu mitos dan ketakutan utama yang sering menghalang kita semua daripada berjumpa doktor. Mitosnya, nanti doktor akan terus suruh buat pembedahan besar, kena bius penuh, kaki kena potong
dan lepas tu terpaksa terlantar lama di ward hospital. Lupakan sahaja perkara itu. Pembedahan klasik untuk membuang urat iaitu phlebectomy kini semakin jarang dilakukan. Ia hanya perlu kalau kesnya sudah terlalu teruk atau kritikal. 95% daripada semua masalah varikos pada zaman ini dirawat menggunakan kaedah moden yang bersifat invasif minimal atau minimal invasif. Rawatan ini dilakukan secara pesakit luar, ambulatori. Maksudnya anda datang ke klinik, jalani prosedur dan dalam masa 1 atau 2 jam, anda boleh terus balik ke rumah dengan kaki sendiri. Ia tidak memerlukan bias penuh atau bias umum, hanya bias setempat, anestesia tempatan sahaja. Tiada sebarang kesan potongan atau parut besar pada kulit. Hanya ada kesan cucukkan jarum kecil sahaja yang akan sembuh dengan cepat. Tempoh pemulihan pun sangat singkat. Kebanyakan pesakit boleh kembali menjalani kehidupan biasa mereka seawal keesokan hari. Jadi, ketakutan terhadap pembedahan besar pada hari ini adalah sama sekali tidak berasas. Kita nak cerita pasal salah satu rawatan moden yang paling popular dan sangat berkesan. Nama dia panjang sikit, Endovenous Laser Coagulation, atau ringkasnya kita panggil EVLK. Nampak macam susah nak sebut, tapi sebenarnya prosesnya sangat mudah. Doktor akan guna alat ultrasound, UZI, untuk tengok keadaan urat kita dari dalam. Kemudian, melalui satu lubang kecil, doktor masukkan satu wayar halus, fiber optik, yang bersambung dengan mesin laser ke dalam urat yang sakit tu. Bila laser dihidupkan, tenaga laser tu akan panaskan dinding urat dari dalam macam kita tengah seal atau menggam urat tu. Hasilnya, urat tadi akan tertutup rapat dan tak berfungsi lagi. Darah kita akan mengalir ke salur urat lain yang lebih sihat. Urat yang bermasalah tadi lama kelamaan akan hilang sendiri, dia resap masuk ke badan kita. Prosedur ni cuma ambil masa lebih kurang 40 ke 60 minit sahaja. Bukan bawah bius setempat. Pesakit tak perlu tidur atau tak rasa sakit. Paling penting, rawatan ni tak tinggalkan parut langsung. Ini adalah cara yang paling tuntas untuk selesaikan masalah. Kalau urat yang sakit dah tak ada, maknanya varikos pun hilanglah. Keberkesanan rawatan ini sangat tinggi, mencapai 98%. Ini memang teknologi abad ke-21 yang membolehkan kita buang masalah varicose vein dengan cepat, selamat dan insya-Allah kekal. Ada satu lagi kaedah moden yang dipanggil skleroterapi. Kaedah ini sangat sesuai kalau kita nak buang urat halus yang bersimpul macam sarang labah-labah tu ataupun urat varikos yang tak berapa besar. Caranya, doktor akan suntikkan sejenis ubat khas yang dinamakan sklerosan menggunakan jarum yang sangat halus terus ke dalam salur darah yang bermasalah. Ubat ini akan menyebabkan dinding dalam urat itu melecur sedikit. Jadi, urat tu akan melekat dan tertutup. Lama kelamaan, ia akan hilang dan diserap oleh badan kita. Prosedur ini biasanya tak sakit atau rasa sakitnya sikit sahaja. Masa yang diambil pun sekejap, cuma dalam 15 ke 20 minit. Kadang-kadang untuk dapatkan hasil yang terbaik dan cantik, kita mungkin perlukan beberapa sesi rawatan. Skleroterapi ini selalu juga digunakan sebagai rawatan tambahan selepas rawatan laser. Tujuannya untuk bersihkan lagi urat-urat kecil yang masih tinggal supaya hasilnya nampak betul-betul licin dan kemas. Ini sekali lagi membuktikan betapa hebatnya ilmu flebologi moden ni. Masalah urat boleh selesai tanpa perlu dibedah, tanpa rasa sakit yang teruk dan tak perlu tempoh pemulihan yang lama. Pilihan rawatan memang banyak dan doktor akan tentukan kaedah mana yang paling
sesuai dan terbaik untuk keadaan anda. Jadi, apa kesimpulan utama dari semua yang kita bincangkan ni? Ingatlah, sakit urat varikos tajamrestan ni bukan penyakit yang akan sembuh sendiri, dan ia juga bukan jenis penyakit yang boleh dirawat hanya dengan sapu-sapu krim atau ubat luaran. Berjumpa doktor awal-awal bukan sekadar nak jaga kecantikan kaki, tapi ini adalah pelaburan paling penting untuk kesihatan, kecergasan dan umur panjang tuan-puan semua. Bila kita atasi punca varikos tu masa peringkat awal, bukan saja hilang rasa sakit dan bengkak-bengkak, tapi kita juga dapat elakkan komplikasi yang jauh lebih berbahaya. Contohnya, macam radang urat darah, tromboflebitis atau luka ulcer yang lambat sembuh, ulcer trofik. Tuan-puan sebenarnya sedang jimat duit yang mungkin bertahun-tahun dihabiskan untuk membeli krim tak berkesan dan alat-alat balutan luka. Dan yang paling utama, tuan-puan akan dapat semula kebebasan untuk bergerak, menikmati hidup tanpa rasa sakit dan rasa tak selesa lagi. Jangan tangguh lagi temu janji dengan pakar urat, flebologis. Lebih cepat kita bertindak, lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah masalah ini dapat diselesaikan. Jagalah kesihatan kaki tuan-puan, kerana kaki inilah yang perlu berkhidmat setia kepada kita untuk bertahun-tahun yang akan datang. Marilah kita buat rumusan ringkas. Kita telah lihat 5 tanda kritikal yang amat penting. Sakit dan rasa berat yang berterusan, bengkak yang tidak surut, perubahan pada kulit, urat yang mengeras dan akhirnya kemunculan ulcer. Ingat pesanan utama video ini. Krim atau ubat sapu bukan rawatan untuk vena varikos. Ia sekadar melegakan simptom buat sementara waktu. Itu pun hanya di peringkat awal sahaja. Jika anda bergantung pada krim semata-mata, ini bermakna anda sengaja membiarkan penyakit itu merosakkan saluran darah anda dari dalam. Jangan takut untuk berjumpa pakar flebologi atau pakar urat. Rawatan hari ini moden, cepat dan hampir tidak sakit. Kaedah-kaedah ini mampu menyelesaikan masalah anda secara kekal dan tuntas. Jangan tunggu sehingga timbul komplikasi. Bertindaklah segera sebelum terlambat. Kesihatan dan kualiti hidup anda semuanya di tangan anda sendiri. Terima kasih kerana sudi menonton video penting ini hingga ke penghujung. Jika maklumat ini bermanfaat, sila tekan butang like dan subscribe saluran kami agar tidak terlepas episod kesihatan yang akan datang. Dan jangan lupa kongsi di ruangan komen tanda yang mana satukah paling membuatkan anda risau atau berfikir pengalaman anda mungkin dapat membantu orang lain.